Wah! Oh my god. Untuk Aqua Max daripada Blanco ni, yang aku tahu dia adalah upgrade version daripada Aqua Fresh. Tapi aku ada nampak satu post dekat Blanco ke One Side punya post tu. Ini adalah kepada Aqua de Gio Parfum yang warna hitam-hitam, bawah dia ada putih-putih macam tu lah. Macam biasalah kotak Blanco ni memang nampak mahal bagi aku dan nampak cantik, kemas. Bismillah. Wah! Oh my god. Oh, okey. Kuatnya aromatik dia. Bismillah. Wuhui. Oh, bagi aku ni punya bau aromatik marine dia agak keras banget. Aku boleh detect dia punya bau aromatik, bau sedikit green dan bau dia punya masin-masin laut marine tu. Sekejap, aku nak tengok notes ni sekejap. Okey, aku yakin ini adalah due kepada Aqua di Gio Parfum. Aku tahu pening untuk 2 minit pertama, bau dia memang bagi aku agak keras ke arah bau aromatik yang green dan juga alti macam tu. Untuk punya bau marine yang masing-masing tu dia kurang sikit lah. Ini pada kulit aku tahu, aku tak bawa apa-apa tester. So bau dia tu mungkin lain daripada kulit orang lah. Dan bau ni adalah satu bauan yang segar, tapi aku nak kata dia suatu bauan segar yang korang boleh bawa pesukan, depends pada korang lah. Sebab kalau aku nak pakai bau yang aromatik yang kuat macam ni, bagi aku kurang sesuai lah, bagi aku punya pendapat lah. Sebab bagi aku bau dia ni lebih ke arah formal, sebab dia punya vibe aromatik terlalu dominan sangat tau. Ini nak bagi dating pun tak sesuai bagi aku. Nak buat tidur memang tak sesuai. Malam kalau ada formal meeting ke ataupun pagi ada formal meeting lebih kepada lebih kepada forming meeting formal benda formal. So senang kata Aqua Max ni bauan yang formal, buat kerja office dan lebih ke arah lelaki lah bau dia. So itulah aku punya pandangan dan pendapat aku tentang Aqua Max. Dan aku rasa macam cuba Aqua Fresh je.